Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idrin Daniel bin Muhammad Syahrir daripada kelas 504. Untuk tajuk saya untuk dakwah corner ni, apa itu berkat? Pernah dengar tak? Ada satu hadis yang meriwayatkan bahawa kalau kita semakin dekat dengan kiamat, masa akan menjadi lebih singkat. Daripada setahun menjadi seperti sebulan, daripada sebulan berasa seperti seminggu, daripada seminggu berasa seperti satu hari, dan daripada satu hari rasa seperti satu jam, rasa seperti pepohon korma yang terbakar. Kejap je kan. Tapi ulama tak menyatakan bahawa bila hadis ini dikeluarkan, dia tak bermaksud bahawa bumi yang berputar daripada 24 jam terus berkurang daripada 23 jam. Tak logik macam tu. Tapi keberkatan ni, dia salah satu keberkatan ni, dia benda yang memberi banyak manfaat kepada kita. Okey. Jadi daripada keberkatan ni kita dapat tahu maksud berkat ataupun berkah maksudnya berkembang. Sebagai contoh, bila kita baca doa makan, Allah berkatilah rezeki yang telah engkau berikan. Kita bukan maksud yang bila kita baca doa makan tu, makanan yang kita makan tu akan bertambah banyak ataupun akan berkurang ataupun apa-apa pun. Tapi sebaliknya kita memohon kepada Allah bahawa keberkatan yang ada pada makanan tu akan membantu kita supaya kita dapat teruskan beribadat kepada Allah. Sebagai contoh, kita baca doa makan tu, kita makan, kita akan dapat tenaga daripada keberkatan makanan tu. Jadi kita dapatlah solat kepada Allah. Tak adalah penat. Tapi bila kita aplikasikan keberkatan tu dalam diri kita, daripada hidup harian kita, kita rasa betul lah. Kalau daripada pagi kita rasa lamanya lagi nak malam, tapi bila dah malam kita akan rasa singkat. Itu sebab apa? Hilangnya keberkatan masa. Bila hilangnya keberkatan masa, maksudnya apa? Apa hari yang kita buat pada masa tu tak ada kebaikan pun kepada kita. Bila hari tu kita buat, tak ada satu benda yang baik pun kepada kita. Tu kenapa? Sebab tak ada berkat. Jadi ada juga satu hadis yang meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad pernah mendoakan kepada Allah, kepada seorang fulan yang bernama Abu Qatadah. Nabi doa, ya Allah, berkatilah rambut dan wajah Abu Qatadah ini. Tahu tak, selepas Nabi wafat dan Abu Qatadah ni berumur 70 tahun. Bila Abu Qatadah ni berumur 70 tahun, saat dia nak wafat tu, seorang sahabat lagi pun kata wajah si Abu Qatadah ni seperti 17 tahun. Sedangkan dia umur 70 tahun dan rambut dia pun bukan warna putih tapi umur macam 70 tahun. Maksudnya rambut dia warna hitam lagi. Tu kenapa? Sebab ada berkat. Bila Nabi doakan berkat kepada wajah dan rambut Abu Qatadah ni. Ada lagi satu, ulama ni disanggup menggunakan masa supaya takut masa yang digunakan tu hilang, takut tak ada berkat. Sebab apa? Dia menggunakan masa dengan sebetulnya. Bila dia jalan ataupun dia pergi mana-mana, sentiasa bawa kitab-kitab supaya dia dapat ulang kaji dan dapat hafal kitab-kitab tu. Jadi sebagai pelajar, kita pun kenalah aplikasikan benda yang ulama dulu buat kepada dalam hidup kita. Macam mana kita gunakan masa yang ada. Sebagai contoh, kalau cikgu tak ada dalam kelas, kita buat kita gunakan masa dengan sebetulnya. Barulah kita rasa masa tu berkat dan Allah akan kurniakan perkara yang baik je untuk kita. Saya rasa cukup untuk itu saja pada hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.